Assalamualaikum. Suara setara mana suara tu? Suara setara mana tu? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Minta share dulu nah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Suara okey dah, suara. Okey, alhamdulillah. Baik, kita mula dah. Kita lewat sikit hari ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muallimina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq
wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ya basitu ubsut alaina al khair wa waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi wa a'izna min syarril khalq واختم لنا بالحسنى بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه ومشايخنا في الدارين آمين. Dan wajib kita percaya dan iktikad bahwasanya harus pada Allah Ta'ala itu berbuat mungkin atau meninggalkannya. Ini sebagai sambung bagi pengajian kita kemarin. Sebenarnya hak marai kena berhenti di sini. Dia kena berhenti di sini. Oleh kerana kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tu secara tafsil tu iaitu 13 sifat yang wajib, 13 sifat yang mustahil dan satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Jadi 27 sifat lah yang kita kena mengenal, kita kena mengaji, kita kena tahu. Apabila kita duk ngaji hak ke Tuhan ni, hak sakut paut dengan Tuhan, ia panggil al-ilahiyat. Sakut paut dengan ketuhanan, dan iaitu 27 sifat. Dah kita ambil hak 13. Kita ambil hak 13. Yang mana 13 dan 20 tu hak tula ya. Hak tula. Cuma 7 lagi tu sifat maknawiyah tu. Orang hak pergi dengan 13, dia kata tak ada kena mengaji tambah. Oleh kerana duduk bawah tu dah. Duduk di bawah ilmu, duduk di bawah sifat ma'ani dah. Maka baba nak sikit isi. Hak kemarin tu goyak dah. Tapi pagi ni berasa nak secara bertulis lah. Hak baba hantar masuk dalam kolom. Lepas tu hak post masuk di dalam page tu. Jadi kita nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, iaitu kita mengenal Allah dengan melalui sifat-sifatnya, iaitu sifat-sifat Allah Ta'ala, bukan melalui zatnya. Bukan melalui zat. Sebab kalau kita duk fikir hazat Tuhan, maka ia tak pecah semua. Kita fikir kita tak sapa. Oleh kerana ia panggil bukan cara dia dak. Sebab Allah Ta'ala ni dia menyalahi kita. Dia menyalahi kita. Kalau kita ni pasal benda taka, benda berjisim, maka Allah Ta'ala bukan benda berjisim. Kalau kita ni pasal benda bertepak, maka Allah Ta'ala tu bukan benda bertepak. Kerana Allah Ta'ala tu tak serupa dengan kita. Berarti tetezat dia tu, maka kita tak boleh fikir sama sekali. Tak. Adamul idraki idrakun, ulama sebut. Adamul idrakun. Kita tak tahu kata zat Allah Ta'ala tu lagu mana, maka itulah tahu. Kita tak kenal kata zat Allah Ta'ala tu lagu mana, itu bermakna kata kita kenal Tuhan sengoti. Selama mana kita tak boleh goyak kata zat Tuhan tu lagu mana, maka kita tak kenal lagi Tuhan. Tak serupa dengan kita. Kita ni kena boleh goyak baru kenal sungguh. Dia mau kata, mau kenal tak Muhammad? Mau kenal tak Muhammad? Kita jawab tak kenal. Cuba mu goyak rupa dia lagu mana? Dia kata, aku tak boleh goyak rupa dia. Cik kata dia tak kenal sungguh lagi tu. Hak tu kita pasal makhluk ni. Tapi Allah Ta'ala dia bukan lagu tu. Bukan lagu tu, kita tak boleh goyak kata zat dia tu lagu mana. Maka itu bermakna kata kita kenal sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu berkenaan dengan zat dia. Tak sah kita duk fikir hazat dia.
Sebab tu apabila kita tengok ayat-ayat yang mutasyabihat yang memberi waham kepada kita tentang zat dia, maka itu adalah bukan makna yang dikehendaki. Maka kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena kenal melalui gabarah, melalui sifat-sifat dia. Melalui sifat-sifat dia. Maka nak melalui sifat tu, nak kenal sifat mana katik, nak beriman lagu mana, maka kita ni ada kaedah kita. Mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan juga Asy'ariyah, iaitu anak murid bagi Imam Asy'ari. Jadi hak tulah ya dua tu. Imam Asy'ari lagu mana, Asy'ariyah lagu tu. Bukan kata hak seperti mana demo duk dakwah, demo duk tuduh kata Asy'ari lagu lain, Asy'ariyah lagu lain, itu tak betul. Kerana siapa orang hak kenal akidah tok guru dia lebih molek sekali, tentu sekali anak murid dia. Fa Asy'ariyah ni lah yang paling kenal sekali teteh akidah bagi imam dia Abul Hasan Al-Asy'ari, yang dia terima daripada as-salaf dan dia terima daripada sahabat. Salah terima daripada sahabat dan sahabat terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Maka kaedah kita hak babah ta tu dak. Bahasa Arab dulu. Bahasa Arab dulu. Kaedah ni pandak ya, tapi ya penting. Sebagai nak jadi kaedah yang buat kita ni cerah. Apabila kita ngaji sifat 20, kerana apa 20? Tu. Sifat Allah Ta'ala banyak lagi. Dan nama Allah Ta'ala di dalam Quran tu pun banyak lagi. So, kira-kira 99. Gana tak ngaji sifat 99? Ngaji sifat 20, sifat 13 ni kaedah dia kaedah dia. Baba nak baca seka-seka baca bahasa Arab, lepas tu ada terjemah dah di bawah dobek wisiat dah tu Fa kita boleh belakang gitu. Dalam kelum pun baba hantar, lepas tu dalam page pun baba sudah hantar juga kaedah ni tu. Kaedah ni baba ambil daripada kitab Asy'ariyah kita lah. Lagu mana kaedah berbunyi maqamat al-adillatu alaihi ijmalan wajabat ma'rifatuhu ijmalan wa maqamat al-adillatu alaihi tafsilan wajabat ma'rifatuhu tafsila. Apa makna? Perkara iaitu sifat. Moga kita nak kenal Allah Ta'ala ni dengan melalui sifat. Sifat-sifat qamat al-adillatu alaihi yang menunjuk oleh dalil-dalil di atasnya, sama ada daripada Quran dan hadis, dan sama ada daripada akal yang burhan. Maqamat al-adillatu alaihi, iaitu sifat-sifat lah yang menunjuk oleh dalil-dalil. Berarti ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk di atas sifat-sifat tersebut ijmalan, secara ijmal. Maka wajib di atas kita wajabat ma'rifatuhu ijmalan. Maka wajib kita mengenalnya, mengenal sifat-sifat tu ijmalan, secara ijmal. Maka daripada kaedah ni tubiklah dia panggil percaya dengan Allah secara ijmal. Hak kita ngaji marai maka tubik hak ni. Tubik hak kita ngaji marai tu, iaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara ijmal marai iaitu secara borong-borong. Lagu mana kita beriman kepada Allah secara borong-borong? Tengok dalam kitab kita muka 8 marai bapa baca dah. Iaitu wajib kita percaya dan iktikad bahawasanya sabit dan tetap bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, iaitu sifat kamalat yang tidak terhingga banyaknya. Berarti semua sifat kesempurnaan. Iaitu sifat kamalat, sifat kesempurnaan, maka bersifatlah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Banyak mana tak terhingga banyaknya. Oleh kerana kesempurnaan Allah Ta'ala ni, kita nak sakat tak boleh. Yakni tiap-tiap sifat kesempurnaan sabit dan tetap bagi Allah Ta'ala. Sifat kalau sempurna, maka itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak sama sekali, iaitu mustahil. Di atas Allah Ta'ala segala sifat kekurangan, iaitu naqais kita panggil. Sifat kekurangan yang ada, sifat kekurangan yang ada, maka Allah Ta'ala tidak bersifat sama sekali. Hak ni dia panggil kaedah pentan hak kita, hak patah sekali. Banyak mana sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Yakni tiap-tiap sifat kekurangan tidak ada sama sekali di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat kekurangan walaupun sedikit, tidak ada sikit habuk di diri Allah Ta'ala. Maka kita nak tahu mana? Kita kena tengok kepada dalil-dalil yang duk tunjuk di atas. Daripada dalil yang Allah Ta'ala royak tu lah. Kata dia tu maha suci. Allah Ta'ala tu maha suci daripada sifat kekurangan. Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka ada di dalam Quran secara umum-umum dalil lagu tu. So kita beriman lagu tu, maka kita beriman lah. Bermakna kata, bukan kita ni, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ni, bukan sakat sifat Allah Ta'ala tu sekadar 20 ni, tak, bukan. Tapi 20 atau 13 tu, iaitu hak kita wajib kena beriman satu persatu. Doilah iyat. Selepas daripada kita beriman dah secara doi ruam, secara borong-borong, secara ijmal, kita beriman dah tu. Kita tak tolak sifat lain, nak tolak tak boleh. Kerana sifat Allah Ta'ala tu banyak. Tapi selepas daripada tu kita beriman pula sifat 13 dan sifat 20 ni, kerana 13 dan 20 ni adalah Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW goyak kepada kita maka seolah-olah ia minta daripada kita tu beriman pula. Mari kaedah yang kedua di bawah tu, wa ma qamat al adillatu alaihi tafsila wajabat ma'rifatuhu tafsila. Masya-Allah, tengok dah. Dan perkara iaitu sifat-sifat mana qamat al-adillatu alaihi, yang menunjuk oleh dalil-dalil di atasnya, sama ada dalil Quran dan hadis Nabi, dan dalil akal hak pasal burhan, hak pasal jelah, hak pasal qat'i. Di atasnya, di atas sifat itu tafsila, secara tafsil, secara la'iyat, secara satu persatu, maka wajabat ma'rifatuhu tafsila, maka wajib di atas kita ni mengenal sifat-sifat itu tafsila, secara tafsil, secara la'iyat, secara la'iyat. Maka tubiklah. Tubik ke apa? Tubiklah sifat 13 dan sifat 20. Nampak tak tu tak? Faham tak lagi faedah sini ni? Faham tak lagi? Tu ya kita ada asas ni. Senang dah lah. Lepas pada ni dia mau kata, fak sifat 20, duk ngaji 20 tu. Sifat tu banyak lagi. Jadi, kalau kita duduk dia, sudah duduk dia, kita tahu tak? Ya tak kerti lah tu. Tu. Ya tak kerti. Kalau orang boleh kita royak, kita royak. Kalau nampak hak duk kerah-kerah tu, lepas duduk situ, kita tahu dah kata dia tak kerti. Dia perlu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kerana Allah Ta'ala berfirman tidak memberati, tidak membebani. Allah Ta'ala tidak suruh. Oleh Allah Ta'ala tidak memberati dan membebani oleh Allah Ta'ala akan siapa-siapa, akan seseorang, akan satu-satu nyawa, illa wus'aha, malaikat perkara yang kuasa dilakukan. Malaikat benar Allah Ta'ala suruh tu, dia panggil manusia kuasa dah tu. Kuasa dilakukan oleh seseorang itu. Maka
Di dalam Quran tu kita tengok ulama dia tengok ada dia panggil sifat-sifat yang Allah Ta'ala suruh kita tahu, suruh kita kenal dia melalui sifat itu secara sosok. Maka ulama dia hipo ayat Quran hak sakut paut dengan akidah. Ya dalam Quran ni dak ibu-ibu, bapa-bapa, ahbab, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, dalam Quran ni dia ada banyak jenis ayat. Ya ada jenis ayat hukum, hukum fiqh. Ya ada jenis ayat hukum fiqh. Maka hukum fiqh ni ayat dia ada 500 ayat ya lebih kurang. Ada setengah kata 250, ada setengah kata 500 ayat. Hak kita duk semaya, hak kita duk puasa, hak kita duk buat haji, hak kita duk zakat, hak kita duk jual beli, hak kita duk lari daripada riba, tak makan duit riba, hak kita duk tak berzina, lari daripada zina, lari daripada curi. Semua tu ya duk dalam 500 ayat. Daripada 9,000 ayat lebih. Tu. Lepas tu di kalangan tu ada ayat akidah. Ayat akidah. Seperti di antara ayat akidahnya seperti Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu. Ayat ni ia panggil ayat sakut pak dengan akidah, iaitu Allah Ta'ala suruh kita tahu kata tidak ada Tuhan yang patut disembah malaikat dia. Seperti ayat lagi, huwal awwalu wal akhiru. Ayat sakut dengan akidah tu. Allah Ta'ala kata lagi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ayat akidah tu. Antaranya lagi, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Ayat akidah tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat akidah. Wa ilahukum ilahun wahid. Ayat akidah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ayat akidah tu. Innahu huwas sami'ul basir. Wa kallamallahu Musa taklima. Hak tu dia panggil di antaranya ayat-ayat akidah. Lepas tu hak saya baca saat ni tu dia panggil ayat sebagai jadi pokok. Ayat yang muhkamat yang sebagai jadi pokok. Maka tubiklah dia panggil sifat 13 ni. Adapun ayat-ayat yang lain tu di dalam Quran hak sakut pak dengan akidah dia klik semua kepada 13 ayat yang saya baca saat ni tu. Tu masya-Allah, tengok ulama kita. Ayat ada jenis yang kita panggil jenis ayat akidah. Maka hak ni tengok Allah Ta'ala goyak soso ni. Allah Ta'ala goyak soso, wa ilahukum ilahu wahid, dan bermula Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Tuhan goyak tu ya satu. Di antara sifat dia tu satu, esa, tidak berbilah-bilah. Maka tubiklah sifat wahdaniyah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas segala benda adalah kuasa ia. Dia kuasa di atas segala benda. Maka tubiklah sifat kudrat. Qadir. Qadir daripada perkataan qadir tu, maka tubiklah sifat kudrat. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhan engkau itu adalah buat mengikut apa yang ia kehendak. Maka tubiklah sifat iradat. Tengok. Hak ni Tuhan goyak tafsil ni. Tuhan goyak sosok. Yang mana ada ayat lain Tuhan goyak kata dia maha sempurna. Dia maha suci daripada benda kekurangan.
Hak tu dia panggil kita beriman secara umum-umum. Lepas pada tu kita beriman secara lailiyat. Sebab Allah Ta'ala dia goyak dalam Quran secara lailiyat ni. Tengok dah, tengok. Cara pegangnya kita Asy'ariyah Maturidiyah ni masya-Allah. Semua berdalil daripada ayat Quran belaka. Daripada kata Allah Ta'ala kata huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu. Allah Ta'ala adalah ada, dia tidak ada, permulaan. Dia yang pertama dengan makna kata dia ada, tak ada benda apa sekarang lagi. Maka tubik sifat qidam. Wal akhiru, dialah, dia panggil hak lain, benda lain binasa belaka, dia tak binasa. Wal akhiru dengan makna. Maka tubik sifat baka. Nah, dan daripada ayat selagi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Maka daripada wa yabqa wajhu rabbika, maka daripada ayat ni tubiknya sifat baka. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. As-sami' tubik sifat sama. Al-basir tubik sifat basar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Daripada sifat al-hayy, maka tubik sifat hayah. Daripada al-qayyum, maka tubik sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Allahu akbar. Tengok dah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Daripada min ilmihi, daripada ilmunya, ilmu Allah Ta'ala, maka tubik sifat ilmu. Dah. Wa kallamallahu Musa taklima. Daripada kallamallah Musa taklima, tubik sifat kalam. Kita tahu dah lah. Ulama tahu dah lah. Kata, antara sifat-sifat ni dia panggil Allah Ta'ala suruh kita beriman secara satu persatu. Doila'iyat. Tu. Maka tubiklah kaedah. Kaedah ulama kata wa ma qamat al-adillatu alaihi tafsila wajabat ma'rifatuhu tafsila. Dan perkara-perkara iaitu sifat yang menunjuklah oleh dalil-dalil ni Quran ni. Quran duk ayat ni di atasnya, di atas sifat-sifat saat ni secara tafsil, secara lailiyat, secara satu persatu, maka wajib kita mengenalnya, mengenal sifat-sifat itu, perkara-perkara itu tafsila, secara tafsil. Allahu akbar. Nampak tak tu? Tengok jelas sifat 20 kita. Kita mari berasa ragu lagi. Kata sifat 20 kita ni mari daripada ayat Quran belaka. Tu faham tak faedah tu? Setara mana faedah tu? Duk dengar baba tak ni? Kayak duk bual sama dia ni, nampak? Duk dengar tak baba, dengar nampak tak tu? InsyaAllah tadi nanti baba baca komen dah. Faham tak tu? Faham tak tu? Tu. Baik. Lepas tu ayat akidah ada setara ni kerana? Ayat akidah tu ada setara ni kerana? Jawab kata banyak lagi ayat akidah. Tapi ayat hak saat ni, hak 13 saat ni tu, dia panggil sebagai jadi pokok. Sebagai jadi batal, sebagai jadi akar. Hak lain tu jadi dehe-dehe. Kalau kita tengok makna sungguh, ulama dia tengok, maka hak lain kelik kepada 13, kelik kepada 20 ni lah. Dah kelik kepada 13 dan 20 ni lah. Mana? Tengok. Ni baba ada sebuah kitab ni. Kitab Al-Aqidatu Al-Islamiyah wa Ususuha. Bagi Syekh Abdul Rahman Haban Nakah Al-Maidani. Dan di antaranya banyak lagi kitab lain. Dia duk goyak ni. Dia duk goyak. Tu. So kurang-kurang dia kena 99 sifat ngah. Kan duduk ngaji 20-13 saja. So kurang-kurang kena 99 ngah. Kerana nama Allah Ta'ala tu tunjuk di atas sifat dah nama. Selain daripada Allah. Allah ni nama tunjuk di atas zat dia. Hak lain tu boleh ke tunjuk di atas sifat. Maka sekurang-kurang tu dia kena 99 ngah. Gana duk ngaji 20-13 saja. Orang dia nak kritik, ya kritik semata lah. Tengok dah, ni kaedah ulama kita pula.
Kaedah ulama tengok. Di dalam ni dia kata sifat wujud, ketika dia duk bahas sifat wujud, dia kata ke mana? Dia kata asma'ullahil husna allati ta'udu ila ma'na tahaqquqi sifatil wujudi lillahi ta'ala. Nama-nama Allah Ta'ala yang kembali maknanya kepada sifat wujud. Nama-nama Allah Ta'ala, Asma'ullah Al-Husna tu, hak 99 tu, ia ada hak kelik kepada sifat wujud. Berarti makna dia nak tunjuk kata Allah Ta'ala tu ada. Kalau kita ngaji sifat wujud ni, supaya kita ngaji nama-nama hak lain dah. Duk bawah tu dah. Oh, tengok ulama kita. Di antaranya apa? Ismullah Al-Haq. Setengahnya Al-Haq. Hak Allah Ta'ala sebut Al-Haq. Fazalikumullahu Rabbukumul Haq. Yang benar. Maka klik kepada sifat wujud. Dan juga Ismullah An-Nur. Nama Allah Ta'ala An-Nur. Klik kepada sifat wujud juga. Hak Allah Ta'ala kata Allahu nurus samawati wal ard. An-Nur. Nama Allah Ta'ala An-Nur. Nama kita kena ngaji sifat Nur pula. Sifat Al-Haq. Gana tak ngaji sifat Al-Haq, sifat An-Nur? Sebab dua-dua ni dia klik kepada sifat wujud. Nampak tu tak? Klik kepada wujud. Ismullah Az-Zahir. Nama Allah Ta'ala Az-Zahir. Hak ada dalam hadis Nabi SAW. Hak Nabi kata kan? Nabi kata antaz-zahiru falaysa fawqaka syai'. Az-Zahir tu. Maka keliklah sifat Az-Zahir kepada sifat wujud. Al-Batin. Al-Batin. Maka sifat Al-Batin tu klik kepada sifat Allah Ta'ala wujud juga. Hak Allah Ta'ala kata huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Surah Al-Hadid ayat yang ke-57. Nampak tak tu? Maka ni antara nama-nama Al-Haq, An-Nur, Al-Zahir, Al-Batin. Semua ni dia panggil klik kepada sifat Allah Ta'ala Al-Wujud. Nak tunjuk kata adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita ngaji sifat wujud supaya kita ngaji, supaya kita praktik ayat lain dah. Supaya kita ngaji sifat Al-Haq, supaya kita ngaji sifat An-Nur, Al-Zahir, Al-Batin. Tu ke? Oh, mujurlah ada ulama kita. Dia tolong duk kupah wi. Tidak kenyanyo kita kena ngaji sifat 99 Asia fak ni. Ni baba ambil hak 13 dah ni. Baba tak ada ambil hak 20. Kerana nampak sesuai untuk kita. Cuba sifat 99 siap. Hak tu pun. Duk hilang galik-galik misalnya daripada majlis mengaji. Hak 13 pun, hak 20 pun. Kalau kena 99 siap kita. Tengok mujur ada ulama dia tolong duk hatu, dia tolong duk masuk kepada kita. Nampak tak gitu? Baba nak bagi contoh lagi. Sifat kudrat pula. Asalnya sifat wujud. Sifat wujud. Sifat gapo gatik hak klik kepada sifat sifat kudrat. Sebab ada ayat Quran banyak ke? Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Banyak lagi ayat. Di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala hak kelik kepada sifat kudrat. Di antara nama-nama Allah Ta'ala hak kelik kepada sifat kudrat iaitu nama Allah Ta'ala Al-Qawi. Hak Allah Ta'ala sebut kata inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Surah Hud ayat yang ke-11. Al-Qawi, yang kuat, yang kuasa. Hak tu lah. Yang kuat. Lepas tu yang kuasa. Kuasa tu kudrat. Qawi tu kuat. Maka kuat tu klik kepada kuasa. Klik kepada kuasa. Sebab tu sifat Al-Qawiyyu klik kepada sifat kudrat.
Dan juga sifat Allah Ta'ala Al-Matin. Nama Allah Ta'ala Al-Matin. Kelik kepada sifat kudrat juga. Allah Ta'ala kata, Inna Allaha huwar razzaqu zul quwwatil matin. Zul quwwatil matin. Al-Matin. Matin dengan makna kukuh. Maka kelik kepada sifat kudrat. Dan juga nama Allah Ta'ala Qadir. Qadir. Qul huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum. Huwal qadir. Klik kepada sifat kudrat. Dan juga nama Allah Ta'ala Muqtadir. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dah. Surah Surah Kahfi. Tak. Tu. Surah Kahfi. Surah apa? Ayat yang ke-45. Dah. Tu. Klik kepada apa tu? Klik kepada sifat kudrat. Dan juga nama Allah Ta'ala Al-Wajid. Al-Wajid. Nama Allah Ta'ala Al-Wajid. Maka klik kepada sifat Allah Ta'ala kudrat juga. Dan juga nama Allah Ta'ala Al-Aziz. Allah Ta'ala kata, Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Nah. Tu. Al-Aziz, klik kepada sifat kudrat juga. Dan juga nama Allah Ta'ala Al-Muqit. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Tu. Al-Muqit. Klik kepada apa? Klik kepada sifat kudrat juga. Sifat Malikal Mulk. Qulillahumma Malikal Mulk. Klik kepada sifat kudrat juga. Sifat Al-Malik. Fata'alallahul Malikul Haqq. Al-Malik. Klik kepada sifat kudrat juga. Al-Waris. Nama Allah Ta'ala Al-Waris. Klik kepada sifat kudrat juga. Al-Waris. Klik kepada sifat kudrat juga. Nampak tak tu? Allah Ta'ala kata, Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warisun. Al-Waris tu kan? Maka klik kepada sifat kudrat juga. Lepas tu banyak lagi di sini ya wari bahasa nama Allah Ta'ala hak klik kepada sifat iradat. Nama Allah Ta'ala hak klik kepada sifat ilmu. Tu. Nama Allah Ta'ala hak klik kepada sifat sama, basar, kalam. Klik kepada 13 tu lah. Nampak tak tu? Ada sebut dalam kitab ni. Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Ususuha. Bagi Syekh Abdul Rahman Hasan Haban Nakah Al-Maidani. Nampak tak tu? Jadi jelas tak lagi? Ibu bapa, ahbab semua, sahabat semua. Jadi kerana apa kita ngaji 13? Kerana apa kita ngaji 20? Kerana ayat-ayat lain tu dia panggil, dia klik kepada 13 dan 20 ni. Apa yang ada lagi faedah tu? Apa yang tu dah? Baik. Allahu Akbar. Dah. Apa tu kita masuk satu sifat lah hari ni. Kita tengok satu sifat, iaitu sifat wujud bagi Allah Ta'ala. Kita nak mula masuk 13 dah lah. Jadi lepas pada ni kita masuk dengan tenang hati, dengan ada kaedah, dengan ada lakan, dengan ada laktan. Sebab tu orang ngaji sifat 20 ni, kalau yang ngaji sungguh Allahu Akbar. Ia jelas, ia nyata, ia tak ada keliru gapo. Semua sora-sora tuduhan tu kita akan nampak kata itu adalah tuduhan semata-mata. Lepas tu kita akan nampak kata dia tak gerti, mereka tak gerti. Akan nampak. Dan kita akan nampak tak apalah. Kita mari kata nampak. Nampak nyanyo lah demo. Tak nampak beci, jadi nampak nyanyo lah Allah, nyanyonyo. Ya Allah, berikanlah hidayah. Tu. Gana duk kata gitu. Tu. Jadi kok tu lah. Tu. Nampak tak tu? Baik dah, baba nak masuk satu sifat hari ni. Lepas lagi kita mulai nak masuk dah. Kita mulai nak masuk sifat 13 kita ni.
Sifat 20 kita ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dah, alhamdulillah. Jelas tak tu? Bapa nak wi jelas. Bapa nak wi jelas, lepas tu nak wi kekal lama kepada fok-fok kita. Nak wi tak jadi bergonye, nak wi tak jadi keliru. Nak wi kita beriman dengan Allah Ta'ala ni, dia panggil dengan sepenuh-penuh hati, dengan keyakinan, dengan ketenangan. Walaupun mari ribut duk gonye-gonye akidah kita sekalipun, maka ia tak bergonye. Tu makna akidah. Al-aqidah iaitu ia panggil tambatan yang kukuh. Akidah, tambatan, simpulan akidah. Al-i'tiqad, akidah ni iaitu tambatan yang kukuh 100%. Ada kaedah, ada lakan, ada dalil, ada laktan. Jelas belakang. Sebab tu orang duk ingkar sifat 20 kita mari berasa kata nak suka juga. Allah, geti ke dak demon ni. Nampak tak tu geti ke dak demon ni. Kesiye ya ke dia. Sebab tu kita yakin dah ni. Kita yakin dah ni. Nampak tak gi babak usaha, wak gi kaedah, babak usaha, wak gi kitab-kitab yang lain nak tunjuk kata semua sifat hak kita duk ngaji tu ialah dah. Okey, kita masuk dah. Pertama. Iaitu hak kita nak masuk ni 13 hak wajib, 13 hak mustahil dan 1 hak harus. Hak ketuhanan dulu dah kita duk bahas. 13 hak wajib dan 13 hak mustahil. Berapa? Jadi 20 ni. Dan 1 hak harus. 1 hak harus jadi 27. Dah jadi 27. Kalau orang ngaji sifat 20 tu, 20 hak wajib, 20 hak mustahil, 1 hak harus jadi 41. Tak apalah. Tak usah duk keliru lah. Jadi kita ambil hak 13. Kita ambil hak 13. 13 hak wajib, 13 hak mustahil, 1 hak harus. Jadi berapa? Jadi 27. Dah, insya-Allah. Kita akan lalu semua 27 lepas pada ni. Dah. Tu. Pertama, wajib kita percaya dan i'tiqad bahwasanya sabit dan tetap, iaitu wajib Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Artinya ada Allah Ta'ala. Kita nak mulai masuk sifat yang pertama dah. Iaitu sifat gapo Sifat yang pertama sifat wujud. Gapo makna wujud? Artinya ada. Dah. Wajib kita percaya dan i'tiqad. Dah. Wajib kita percaya. Gapo makna percaya? Percaya bahasa Melayu. Dan i'tiqad. I'tiqad tu bahasa Arab. Kita tahu dua-dua kalimah. I'tiqad bahasa Arab, percaya bahasa Melayu. Sebut kata i'tiqad ni dia panggil dia kelik kepada hak dulu hak kita ngaji al-idrak al-jazim. Tu makna i'tiqad. I'tiqad adalah al-idrak al-jazim. Tahu pegang secara putus. Dia panggil i'tiqad dah. Sebut kata kalimah i'tiqad ni iaitu al-idrak al-jazim, iaitu pegang secara putus, pegang secara 100%. Tu faham tak tu kalimah i'tiqad mahal tu. Kalimah i'tiqad ni harganya mahal tu. I'tiqad. Tu wajib kita percaya dan i'tiqad bahwasanya sabit dan tetap. Iaitu wajib. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Apa makna wujud? Arti wujud ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni ada. Maka ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia panggil ada zati. Ada zati ni dengan makna ada sungguh. Kita ni ada bohong, ada palsu kita ni. Allah Ta'ala ni ada, dia ni ada sungguh. Lagu mana ada sungguh? Ada tak ada dimulai dengan tak ada. Ada tidak disudahi dengan tak ada. Ada daripada azali lagi dan kekal selama-lama dia. Tu ada sungguh dia panggil wujud zati. Ada sungguh ada Allah Ta'ala ni. Kita ni ada bohong ya, baru ada ya. Lepas ada ni akhir tak ada pula.
Dia mati, tak ada lah. Dia kata mana dia tu? Tak ada dah, kita reti lah tu. Dia tak ada tu, tu kata mati dah. Tu sifat kita. Sebab tu, ada kita ni, dia panggil ada hak palsu. Ada hak sementara. Ada benda hak mungkin. Lemah kita ni. Tapi ada Allah Ta'ala ni, dia panggil ada zati, wujud zati, ada sungguh, ada sungoti. Ada dia tak dimulai dengan tak ada. Lepas tu ada dia tak disudahi dengan tak ada. Dia ada selama-lamanya. Allahu Akbar. Cuba kita gambar tengok. Benda muka lain tak ada perkara lagi. Benda muka lain tak ada perkara lagi. Maka Allah Ta'ala ada. Lepas tu dia lah yang menjadi segala-galanya. Bermakna kata, dia lah jadi tuai bagi segala-galanya. Dia lah yang boleh beri rezeki kepada kita. Dia lah boleh menarik rezeki daripada kita. Dia lah boleh beri kesihatan, boleh beri keuzuran. Dia belakang. Nampak tak tu? Allahu Akbar. Sebab tu apabila kita ngaji sifat wujud Allah Ta'ala ni, kita tahu kata wujud dia adalah wujud yang zati, wujud yang ada sengoti. Maka sedap kita semaya. Kita semaya sedap lah. Kita semaya sedap. Tu. Sengoti. Sebab tu apabila kita bertuhan, kita menyembah kepada Tuhan yang sebenar, maka ketika itu adalah kita menjadi orang yang merdeka. Tu. Sebaliknya apabila kita belum lagi menyembah, kita belum lagi beribadah, kita belum lagi menunduk kepada Tuhan yang sebenar, selama itu kita masih duk jadi hamba yang belum merdeka. Puas hati. Jadi kita bebas sungguh, bebas daripada kehambaan yang lain. Kalau orang duk sembah Tok Kong, jadi dia tak lepas lagi. Tok Kong serupa dengan dia juga. Dia tak lepas daripada Tok Kong lagi. Padahal Tuhan sebenar dia Allah, tapi duk tak lepas dengan Tok Kong lagi. Maka bermakna kata dia tak jadi bebas lagi. Sebab tu kita kena berasa puas hati ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat semua, pemuda-pemudi. Kita ni lepas pada ni kita wismaya tu jadi sedap. Kita mari berasa kata puas hati aku ni kena Allah Ta'ala. Dia ni ada sungoti. Ada yang tak dimulai dengan tak ada. Ada dia tak disudahi dengan tak ada. Allah puas hatinya dia jemput aku mari duduk depan dia ni, boleh duduk semaya ni. Puasa puas hati, puasa cukup dah. Sebab tu Nabi kata wa qurratu aini fis salah. Sejuknya, tenangnya hati aku semasa aku duduk dalam semaya. Tu kena mari. Tu kesan. Dia panggil faedah, kesan daripada kita mengaji sifat 20. Kita kena boleh guna di dalam kehidupan kita. Jangan ngaji saja mulut panas buk. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ada 13 wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadi qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah, kudrat, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Nak ingat tu nak bukan tak say, nak tapi tak say duduk di mulut saja. Tak say duduk di mulut saja. Hak naknya iaitu nak jerak masuk di dalam hati, berasa nampak keagungan Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang nak ibadat, nak sempurna hidup dia ni, dia terhenti di atas dia kenal setara mana Allah Ta'ala. Orang nak takut kepada Allah Ta'ala ni, kena tengok kata dia tu kenal setara mana Allah Ta'ala. Ni kita kenal dah ni. Dan wajib kita percaya dan iktikad. Hak tu lah percaya dan iktikad. Tidak sama sekali. Tak sama sekali. Iaitu mustahil. Mustahil. Tak boleh jadi sama sekali. Tu makna dia mustahil. Tidak sama sekali dengan makna
Tak boleh jadi sama sekali. Pen pai mai dai. Pen pai mai dai lei. Di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawennya, lawen wujud. Iaitu gapo Terungkan kam dengan wujud tu gapo? Iaitu tiada, iaitu maimi. Pen pai mai dai lei ti Allah jak mi kun la senak. Maimi. Allah Ta'ala satu harinya kita ada atau belum pada ninya kita ada. Tak boleh jadi, tak terima sama sekali akal kita ni. Akal kita ni tak terima sama sekali dah. Tu dia. Tak boleh jadi sama sekali kita. Kita ni boleh jadi. Kita boleh jadi. Moga kita mari daripada tak ada dah. Lepas tu baru mari ada. Lepas ni kita ada pula. Lah ke dia. Tak ada pelik apa. Moga kita mari daripada tak ada dah. Yang lain ni ada. Satu harinya kita ada pula. Gitulah kita. Benar makhluk benar makhluk sing tuksang. Gitulah sifat dia. Tandanya atau dalilnya. Mana dalil mana dalil, mana peceme. Moga kita ngaji baru ni, kita nak jadi makrifah ni. Kita nak jadi orang yang kenal Allah Ta'ala tu. Al-idrak, al-jazim, al-mutabik lil waqi' an dalil. Akhir sekali kena ada dalil tak? Baru ni. Percaya dengan putus iaitu 100% yakin. Percaya tadi kena betul dengan sengoti. Lepas tu kena ada dalil sedikit. Sebab tu akidah sifat 20 ni boyo bahas sifat siap ia buat dalil. Tujuan gapo Tujuan nak lepas daripada kita ni jadi orang muqallid. Orang ikut. Sebab setengah ulama dia kata orang ikut. Di dalam masalah akidah ni iman dia tak sepenuh lagi. Iman dia tak sah lagi. Ada setengah kata sah dah iman dia, tapi syarat dia kena yakin lah. Tapi dia berdosa. Sebab dia tak usaha mengaji sehingga sampai tahap dia ada dalil sendiri. Sah dah iman dia tapi berdosa. Hak tu hak pendapat yang kuat. Ya ada banyak pendapat, apa tak sewa lah di sini takut fak kita belik. Tetapi di dalam masalah akidah ni kita kena ambil hak selamat. Kita kena walaupun dia panggil ada pendapat kata iman orang muqallid ni sah dah. Lepas tu tak berdosa pula. Tapi kita bimbang takut bimbang takut tak sah. Takut pergi kena hak pendapat hak kata tak sah tu. Sebab tu kita kacau tu. Kita kacau mengaji akidah berserta dengan ada dalil ni. Berserta dengan ada dalil ni. Mana dalil Laktan. Kata Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud, dengan ada. Mana dalil? Firman Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Artinya Allah Ta'ala sahajalah yang menjadi 7 petala langit dan bumi. Allah Ta'ala lah yang menjadi 7 lapisan langit dan bumi. Tu. Maka hasil daripada tu kita tengok bumi, langit ni ada, tu faham. Langit, bumi ni ada, maka ayat Quran ayat Allah lah yang menjadi. Maka hasil daripada tu Allah Ta'ala tu ada lah. Kalau dia tak ada, dia nak jadi kan? Tu dah. Tu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Ayat Quran tu dak. Allah Ta'ala sahajalah yang menjadi 7 petala langit dan bumi. Hak tu dia panggil dalil naqli. Tu akidah kita ni mari juga daripada Quran hadis kan ni. Ayat Quran kan tu. Ayat Quran kan tu. Hak tu dalil naqli dia panggil. Dalil daripada Quran dan hadis dia panggil dalil naqli. Dalil naqli dia panggil. Nampak tak? Ataupun tanda Allah Ta'ala itu baharu alam ini. Hak ni dia panggil dalil akli, dalil akal. Ataupun tanda iaitu dalil
tunjuk di atas kata adanya Allah Ta'ala itu ialah baharu alam ini. Alam ini, kita tengok makhluk ni, kita tengok dunia ni, ia baru. Nak cek mana kata ia baru, ia berubah. Kita tengok kepada dunia ni juga jadi dalil kata adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah. Hak ni dalil ijmali ni panggil ni. Dalil ni dalil ijmali. Sebab kita berdalil kata adanya Allah Ta'ala dengan adanya makhluk ini. Hak ni dia panggil dalil ijmali. Supaya dah marah ke? Laktan ki ijmali. Laktan แบบรวม dia panggil. Yang kedua laktan แบบ tafsili. Laktan ที่ละเอียด maka hak syarak tutup daripada kita sebagai orang awam nak lepas daripada jadi orang ikut masalah akidah ni, dalil ijmali sahaja, iaitu dalil yang buat dia yakin walaupun dia tak boleh hurai sosa pun tak apa, tapi dia yakin dah daripada adanya dunia ini, adanya Allah Ta'ala. Yakin. Dia kata mu yakin, sungguh ya yakin. Takut Allah Ta'ala tak ada. Jangan buat main mu. Rusak akidah tu. Kena yakin. Tak boleh jadi. Lepas tu mu hurai dunia ni. Kata tunjuk kata ada Allah Ta'ala lagu mana. Dia nak hurai tak boleh. Tapi yakin. Tu dia panggil. Cik kata ya ada, ya sudah ada dah. Dalil ijmali. Ada pun ia boleh hurai. Apabila ia boleh hurai, maka ketika tu ia sudah ada dalil tafsili, maka pahala ia lebih banyak lah. Sebab ia boleh hurai ni, pahala ia boleh banyak lah. Lagu mana misalnya ia boleh hurai? Misalnya ia kata, dak mu tengok supaya babo yak marah ke? Misalnya di depan rumahmu ni tak ada apa sekarang lagi. Ada tanah kosong, benar. Lepas tu mu pergi malih. Duduk malis setahun. Tiba-tiba mu kelik mari tengok ada rumah. Ada rumah di depan rumahmu. Mu tanya orang, siapa wak rumah tu? Tiba-tiba ada orang jawab kata, dak. Ia jadi dengan sendiri dia. Kita akan jawab kelik cakap, molek kecap molek. Kawan sungguh ni. Kawan tanya sungguh ni. Kawan ada projek nak buat rumah ni. Molek rumah ni. Siapa buat koyak-koyak molek? Necangnya siapa koyak? Dan sama kecek ikut siri tu. Waktu jawab tu. Dak jadi dengan sendiri dia. Akhir sekali boleh gocah dua orang ni. Dia tak percaya, tak masuk akal. Cek dah tu. Cek dah kata ketika tu dia boleh dah. Dia boleh duk hurai kat orang dah. Lepas tu rumah lepas tu makhluk ni. Cumanya, hak kita payah nak nampak sikit. Rumah tadi tu kita ada kita dulu belum ada dia ada. Ada kita dulu belum ada anak ada dia. Sebab tu kita yakin sungguh-sungguh. Kata kena ada lewat. Tapi dunia ni kita beranak tubik mari ya ada dulu dah. Ya ada dulu. Padahal serupa ya. Serupa ya benda dunia lain hak ada belum ada kita nak ada. Dengan lepas kita nak ada serupa, sama-sama ia berubah belakang. Padahal serupa ya. Sebab tu kita yakinlah. Tu. Berarti di sini kita sudah habis dah sifat wujud. Babo tak sebahas panjang sangat, takut fak kita ni belik. Kalau nak bahas panjang boleh bahas lagi, tapi takut fak kita boleh ambil setara tu ya. Jadi wajib kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Lepas tu mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan adam tu, iaitu tak ada, mustahil. Mana dalil? Mana dalil? Iaitu dalil dia, iaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Atau ayat lain tak apa, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hak tu dalil daripada ayat Quran. Yang kedua dalil daripada akal, iaitu baharunya alam ini, adanya alam ini, baharunya alam ini sebagai dalil kata adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil ni panggil dalil ijmali dalil ijmali. Maka ada Allah Ta'ala tu ada zati, ada pesai sungguh, ada sungguh. Hak kita ada bahau, ada pelsu, ada berih kita ni. Lagu mana ada sengoti Allah Ta'ala? Ada dia tak dimulai dengan tak ada. Lepas tu ada dia tak disudahi dengan tak ada juga. Ada sungguh.
Ada dia benda lain tak ada apa sekarang lagi, maka dialah yang menjadi segala-galanya. Nampak tak tu dah? Nampak tak tu? Tu. Lepas tu sedikit saja baba nak tambah. Baba nak royak awal saat ni takut belik. Nak tambah sikit. Wajib ada 2 kali tu dah. Wajib ada 2 kali dalam kitab kita tu. Wajib kita percaya dan iktikad bahawasanya sabit dan tetap. Dalam wong lek tu wajib Allah Taala bersifat. Wajib hak yang pertama tu dia panggil wajib pada syarat. Wajib hak yang kedua, wajib hak dalam likung tu dia panggil wajib pada akal. Tu. Hak mula-mula wajib pada syarat. Lagu mana wajib pada syarat? Iaitu kita buat boleh pahala, kita tinggal berdosa. Tu makna dia. Maksudnya wajib hak mula-mula tu wajib kita kena kenal Allah Taala. Wajib kita kena mengaji sehingga we kenal. Tu makna dia. Wajib kita kena ngaji sifat wujud ni. Wajib kita kena beriman dengan sifat wujud ni. Kalau kita tak mengaji ke, kita tak kenal, maka kita duduk dalam dosa. Tu makna dia. Wajib hak mula-mula wajib pada syarat. Apa hal tak kita tu? Wajib pada syarat. Wajib pada syarat sebab wajib semaya tu lah. Buat boleh pahala, tinggal boleh dosa. Adapun wajib yang kedua, hak duduk dalam wong lep tu, bahawasanya sabit dan tetap, iaitu wajib Allah Ta'ala bersifat dengan wujud tu, hak tu wajib pada akal. Wajib pada akal, iaitu sifat wujud ni kena ada. Akal kata kena ada di diri Allah Ta'ala ya. Tak boleh tinggi tak ada. Kalau siapa kata sifat wujud tak ada di diri Allah Ta'ala tu, maka akal kita tak terima sama sekali. Tu wajib pada akal dia panggil. Kalau kita nak perhati dalam kitab Arab, kalau yajibu ala, tanda kata wajib pada syarat. Kalau yajibu fi, wajib pada akal. Bagi orang ngaji kitab Arab lah. Kalau yajibu ala, wajib pada syarat. Yajibu fi, wajib pada akal. Apa yang dapat kita tu? Wajib pada syarat, wajib pada akal. Maka tengoklah. Bagi orang yang nak tengok tambah tu, hak baba tulis hak kepi yang kedua tu. Ia ada hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Dan hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum syarak ni orang yang menentu kata benda tu wajib, benda tu sunat, benda tu haram, benda tu makruh, benda tu haruh, iaitu syarak. Kita nak mana-mana tak boleh. Siapa menentu semaya 5 waktu tu wajib, syarak. Siapa menentu semaya lepas pada zuhur tu sunat, syarak menentu. Siapa menentu zina tu haram, syarak menentu. Siapa menentu kita makan benda busuk-busuk, pergi jumpa dengan orang tu makruh, syarak menentu. Siapa menentu makan minum ni haruh, syarak menentu. Tu hukum mari daripada syarak dia panggil. Syarak lah yang menentu. Supaya juga kita kena mengaji sifat 20 ni. Kita kena mengaji sifat wujud ni. Kidang bakar lebih lagi lepas ada ni. Siapa menentu benda tu? Syarak menentu. Daripada mana kita faham syarak menentu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu. Allah Ta'ala suruh tu. Mu kena tahu. Iaitu mu kena kenal bahawasanya tidak ada Tuhan malaikat Allah. Daripada suruh Allah Ta'ala tu, maka wajib kita kena kenal dia. Lepas tu kita nak kenal dia lagu mana? Mengikut hak ya royak. Lepas tu di antara benda hak ya royak kata ia ada sifat wujud. Maka wajib kita kena mengaji ni. Kalau kita tak mengaji sehingga kita tak erti, maka ketika tu dia panggil haram di atas diri kita. Kita duduk dalam dosa seumur. Nampak tak tu? Adapun ada sifat wujud di diri Allah Ta'ala tu, dia panggil wajib pada akal. Wajib kita mengaji sifat wujud, wajib pada syarak. Boleh tak Pak kita tu? Kalau boleh kena royak weh. Kalau boleh kena royak. Kalau boleh kena royak. Ada sifat wujud di diri Allah Ta'ala tu, dia panggil wajib akal. Akal lah yang menentu. Akal kita
ia kata kena ada sifat wujud diri Allah Ta'ala. Kalau nak tak ada, tak boleh jadi. Moga ada makhluk ni. Makhluk ni ada, okay? Maka kena ada orang yang menjadi. Maka orang yang menjadi tu kena ada lah. Kena ada. Kalau yang kita ada, tak boleh jadi. Akal tak terima sama sekali. Nampak tak tu? Tu. Sebab tu hukum akal, hukum syarak, hukum adat ni, ya pentingnya panggil. Saudara-saudara kita di kalangan baru-baru lah, fak baru, fak wahabi kita panggil ni, di antaranya dia duk belik masalah ni, di antaranya berbagi masalah akidah ni, ia tak boleh beza di antara mana hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Tu nampak tak tu? Apa harap faedah ni? Cuba komen sikit. Gana bunyi senyap hari ni bunyi senyap. Gana nampak senyap hari ni. Apa kau tak faham tu? Kalau tak faham kena royak atau baba. Tak faham nanti nak hurai sekali lagi. Cuba royak banget. Faham tak tu? 2-300 orang ni. Cuba royak lagi. Faham tak tu? Habis pasti tu dulu. Tadi baba nak royak wilayah sikit lagi. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum syarak kita faham dah. Hukum syarak ni iaitu Allah Ta'ala dan Nabi lah. Melalui Nabi tu. Allah Ta'ala menentu kata benda ni wajib kena buat. Wajib kena haram buat. Wajib kena tinggal. Benda ni buat boleh pahala. Sunat dia panggil. Tinggal tak ada apa-apa. Benda ni makruh buat. Benda ni harus buat. Semua tu dia panggil syarak menentu. Maka tubiklah hukum syarak dia panggil. Lepas tu dia ada lagi. Dia panggil hukum akal. Hukum akal. Hukum akal dia bagi tubik 3 pula. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Wajib pada akal ni, kita nak misah mudah-mudah tak? 1 buat 1 jadi 2. 1 campur 1 jadi 2 ni, dia wajib jadilah tu tak? Akal kita hukum ialah tak? 1 buat 1 jadi 2. Akal kita hukum kata wajib. 1 buat 1 jadi 2. 1 buat 1 jadi 3. Mustahil, tak boleh jadi. 1 buat 1 jadi 3. Akal mai top rap, akal mai yom rap. สติปัญญาไม่ยอมรับว่า1 บวก 1เป็น 3สติปัญญายอมรับว่า1 บวก 1เป็น 2ต้องเป็น 2 เท่านั้นเป็น 3 ไม่ได้เป็น 4 ไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้วาญิบ1 บวก 1ต้องเป็น 2 ya lah tak akal tak menentu nah tu. Allah Ta'ala wi akal kepada kita ni, ya ada benda hukum akal tu. Tapi kena hak burhan, hak jelas lah, hak cacing lah. Tu, ya lah tak. Siapa hukum? Syarak hukum ke? 1 buat 1 เป็น 2. Syarak ke hukum? Tak, akal kita hukum. Allah Ta'ala wi akal kepada kita ni. Kalau 1 buat 1เป็น 3, mustahil เป็นไปไม่ได้ สติปัญญาไม่ตอบรับไม่ยอมรับ semua orang dalam dunia ni ada agama tak ada agama tapi dia ada akal je lah 1 buat 1ต้องเป็น 2 yalah tak tu hukum akal lah. Tu kalau orang kata 1 buat 1เป็น 3 akal aku tak boleh terima ni, akal aku tak boleh terima, tak boleh jadi sama sekali. 1 buat 1 jadi 3 tak boleh jadi sama sekali. 1 buat 1 kena jadi 2. Siapa hukum? Akal hukum. Supaya jadi sifat wujud ni kena ada diri Allah Ta'ala. Akal kata kalau yang kita ada tak boleh sebab dunia ni ada. Tu supaya 1 buat 1เป็น 2 supaya hak gi hukum kata Allah Ta'ala kena ada sifat wujud. Siapa gi hukum? Akal gi hukum. Tu akal gi hukum. Apa tu? Tu. Maka sifat wujud hak hadi kita ni nak ada tak ada, hak tu dia panggil harus. Harus kita ni ada tak apa, tak ada tak apa, moga belum ada ni kita tak ada dah. Kita mari ada. Lepas tu kita nak kita ada pula boleh hadi. Bahar tu insya-Allah dah, insya-Allah. Habis hak tu hukum akal. Wajib pada akal.
Wajib pada akal ni iaitu akal terima belah li ada saya. Kalau gi kata tak ada, akal tak terima. Mustahil pada akal terima belah li tak ada saya. Kena tak ada benda ni. Neng buat nu pensam, akal tak terima. Kena tak ada. Neng buat nu pensam, tong mai mi. Pen pai mai dai. Kalau neng buat nu pensong, tong mi. Kena ada. Tuk tong lagu tu. Kena sungguh. Akal yom rap. Akal terima. Dah. Nampak tak tu? Lepas tu, การมีอยู่ของเรานี่ ของสิ่งถูกสร้างนี่อย่าpanggil harus pada akal เป็นไปได้ทั้งสองแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้สติปัญญา kita ยอมรับสองด้านด้านมีก็ยอมรับด้านไม่มีก็ยอมรับเพราะเราเคยไม่มีมาก่อนแต่ตอนนี้เรามีหลังจากนี้เราจะไม่มีสติปัญญาก็ยอมรับtu tapi การมีอยู่ของอัลลอฮ์สติปัญญาต้องบอกว่าต้องมีอย่างเดียวไม่มีไม่ได้tu และการมีอยู่ของพระเจ้าอีกองค์หนึ่งนอกเหนือจากอัลลอฮ์สติปัญญาต้องบอกว่าไม่มีจะมีไม่ได้tu apa tak tu tu Allah Ta'ala beri akal kepada kita ni sebab tu kita jangan lud บทบาทของสติปัญญา kita bimbang takut bahawa kita lud บทบาทของสติปัญญา bukan kita นำสติปัญญามาก่อน Quran hadis bukan ควบคู่ bahkan kita guna sati panya ni untuk nak faham ke apa? Untuk nak faham Quran dan hadis Nabi SAW. Kita tak guna akal tu. Jadi selerak tabak tu. Allah Ta'ala wi akal suruh guna untuk nak faham. Tapi kita ni hidup faham. Dia panggil tak guna hukum akal ni. Habis dah. Lepas tu hukum adat ni ความ dia panggil hukum adat ni kebiasaan gi hukum. Nak jadi adat ni dia panggil benda apabila berlaku 3 kali turut-turut ni nak jadi adat lah. Dan misalnya api merah di cabai pak hospital jalan tu misalnya. Apabila dia naik faidang tu ia 100 wik nanti tak. Nak kali kita lalu terik yang kedua faidang tu 100 wik. Kalau faikia tu 20 wik lah. Habis lekat kereta situ tak. Kita lalu terik yang kedua faidang di hospital jalan tu 100 wik. Pro ia panggil adat. Adat je lagu tu. Tapi boleh jadi tak? Satu hari nak lut jadi hasib. Boleh jadi. Tapi kita duk tengok tu ia 100 sokmo. Sebab tu kita lari sokmo. Tak segi aku. Sampai pak hospital lama faedah. Lekok pergi kok tasak, pergi kok ano. Pergi kok pisak, pergi kok serak, pergi kok ano. Sebab kita tahu dah kereta lekat. Misalnya. Tapi ada je lah. ความเคยชินความก็พอจะpanggil ada je panggil ada je lagu tu tapi boleh jadi nak tinggal 50 nampak tak tu tu dia panggil hukum ada maka api merah 100 wik di cabai pak jalan tu hospital jalan tu wajib pada adat kata 100 wik sebab kita duk lalu tu 100 semua. Tu nampak tak? Ya ada hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Tak apalah. Situ dia panggil nanti kita bahas semula. Bapa tak saya ganggu buat kita. Insya-Allah taala. Cumanya nak kita faham kata dalam kitab kita hak pertama muka 9 tu wajib kita percaya dan i'tikad. Wajib tu wajib pada syarak dah. Berarti kalau kita tak beriman tak ada ngaji jadi pandai kata Allah Ta'ala tu ada sifat wujud maka ketika tu ia nak berdosa sebab wajib sini wajib pada syarak Allah Ta'ala suruh kita kenal dia kata dia tu ada sifat wujud
Kata Allah Ta'ala tu ada sifat wujud. Daripada mana Allah Ta'ala suruh? Daripada fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala suruh tu. Tu. Adapun bahawasanya sabit dan tetap, iaitu wajib Allah Ta'ala bersifat dengan wujud tu, iaitu tu wajib pada akal. Wajib pada akal, iaitu akal kita terima kata sifat wujud tu kena ada ya di Allah Ta'ala. Kalau nyagi tak ada, tak boleh. Hak tu. Nampak tak tu? Wajib pada akal hak tu. Faham tak tu? Jelas dah? Baik. Lepas tu, kita ngaji berapa sifat dah ni? Cuba kita jawab sikit. Daripada pertama ni, kita ngaji berapa sifat dah? Cuba jawab sikit. Tu, kita ngaji berapa sifat dah? Cuba jawab sikit. Hak akhir dah ni. Baba nak akhir dah. Cuba kita jawab sikit. Hak kita ngaji dah berapa sifat dah? Cuba jawab sikit. Banyak. Berapa dah ni? Daripada pertama saat ni tu. Kita ngaji berapa sifat dah? Cuba jawab sikit. Berapa dah ni? Dah. Nampak ya satu sifat, tapi dak. Kita mengaji dah ni dua sifat dah. Iaitu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu wujud. Dan sifat yang mustahil selagi bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat adam, iaitu sifat tiada. Dua sifat dah kita ngaji dah. Yang ngaji sekaligus. Ku. Wajib, lepas tu mustahil dia. Wajib, mustahil dia. Jadi hak kita ngaji dah nampak ya pertama, tapi sudah kita ngaji dua sifat dah. Lihat orang jawab satu tu kena, tapi kena tak habis. Kena juga, tapi kena tak habis. Abang kat jawab satu belaka, Masya Allah. Kena, tapi kena tak habis. Thuk maiหมด dia panggil. ไม่ใช่ผิด ถูก แต่ว่าถูกไม่หมด ถูกไม่หมด dengan ผิด ni supaya tak tahu. Tu kita ngaji dua dah deh. Kita ngaji dua dah. Bukan kita ngaji so dah. Sebab kita akan ngaji sampai kepada 13 ya. 13 sekali dengan mustahil ya, jadi 20 ni lalu. Apa tak? Baik. Dalil hak wari saat ni kita ngaji dua sifat, iaitu sifat wujud dengan sifat adam. Sifat wujud dengan sifat tak ada. Sifat ada dengan sifat tiada. Lepas tu dalil saat ni wari dalil berapa? So ya dalil. Dalil wari so ya. Kita ngaji dua sifat. Dalil baru wari so ya. So ya dalil dia. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Atau makhluk ini jadi tanda kata Allah Ta'ala ada. Nampak tak? Gana gitu. Gana tak wari dalil dua. Mana dalil hak mustahil? Saat ni dalil hak sifat wujud je. Mana dalil hak kata Allah Ta'ala tu dia panggil tak ada, sifat tak ada diri dia tu. Mustahil Allah Ta'ala sifat dengan tak ada tu. Mana dalil? Hak saat ni kita ngaji dalil hak kata ada sifat wujud bagi Allah Ta'ala. Mana hak kata sifat adam, sifat tiada tu tak ada diri Allah Ta'ala. Mana dalil? Nampak tak? Mana dalil? Siapa boleh jawab? Dah. Maka dia panggil guna dalil tulah. Guna dalil tulah. Hak ni dia panggil kasih sayang Allah Ta'ala ni. Hebat ulama kita. Dalil wujud Allah Ta'ala dengan dalil mustahil Allah Ta'ala, maka kita guna dalil tulah. Boleh kau guna dalil tulah? Ya, boleh. Guna dalil tulah tu berarti kita ngaji dua sifat dah, tapi dalil so je. So ni mada dengan dua dalil. Faham kok mana? Jadi kita ngaji 20 ni sifat. Jadi dalil 13 ya. Kok mana tak sepenuh dengan lagu tu? Ya, dalil 13 ya.
Dalil tular dia panggil. Dalil tu 26 lah. Tapi dalil tular kita guna 13. Nak misalnya gini. Dah. Kalau dalam ramai-ramai kita ni, dia panggil ada lemu hilang. Ada lemu hilang. Dah. Bukan bila dua gitu tu. Dah bukan bila dua kata dalil nakli so, dalil akli so. Bukan. Dalil nakli dan dalil akli tu, dalil tu jadi dalil bagi wujud lah. Dan juga dalil nakli dan dalil akli tu juga jadi dalil bagi sifat adam. Sifat mustahil lah wujud tu. Kok tu dah. Bukan kata dalil akli so, dalil nakli so. Bukan. Jadi, seolah kata kita ngaji dah dua sifat, tapi baru dalil so ya. Tu. Boleh ke? Ya boleh lagu tu. Nak misal lagu ni, kalau lemu kita hilang, maka kita pergi goyak kat Tok Nebel kata, Tok Nebel, lemu saya hilang ni. Tok Nebel kata ni, pakak cari. Pakak pergi carilah fak kita ni lemu hilang. Dah. Lepas tu tiba-tiba ada orang seorang nampak tapak kaki lemu tu. Dia mai goyak kat Tok Nebel kata, Tok Nebel, saya nampak kaki lemu dah. Boleh dituai duk kat ni. Tok Nebel tanya kata, mu nampak mana? Ya tak, aku nampak belah lek naik. Aku nampak tapak kaki lemu belah lek naik. Maka kalau kita nak pergi cari lemu, kita pergi cari belah lek mana? Jawab kata kita pakat pergi cari lemu sebelah lek naik. Sebab nampak tapak kaki lemu belah lek naik. Nampak tapak kaki lemu sebelah lek naik tu sebagai jadi dalil juga kata lemu tak ada duk lek jatuh. Yalah tak dalil tular tak? Lemu tak ada duk lek jatuh tu kena cari dalil suku tak? Tak ada kena cari dalil suku lah. Dalil hak kata lemu nampak tapak kaki lemu lek naik tu lah sebagai jadi dalil kata lemu tak ada duk lek jatuh. Nampak tak tu? Tu dia panggil guna dalil tu lah. Dalil yang tunjuk kata wajib Allah Ta'ala bersifat ada tu, dalil tu lah sebagai tunjuk kata Allah Ta'ala tak ada sama sekali sifat tiada di diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Apa yang harap kita tu? Kita nampak tapak kaki lemu tu hadap belah lek naik sebagai tanda kata lemu duk belah lek naik. Dan sebagai tanda juga kata lemu tak ada duk belah lek jatuh. Dalil so ya, tapi boleh pakai dua dah. Baik sekadar sajalah untuk hari ni. Takut panjang faedah dan takut pening faedah. Nanti insya-Allah kita sama pada esok hari sifat yang kedua, iaitu sifat qidam dah untuk hari ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala ala wa a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'a hudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri al-muzhibi lin-nisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan ammah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma faqqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wahdina as-siratal mustaqim waftah alaina futuhal arifin. Allahumma zayyinna bi akhlaqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahira wa batina ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil amal ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Tu dah setara mana faedah hari ni. Puasa pun payah korang. Ya ada gitulah dah. Pengajian ni hari mana mudah, hari mana payah, hari mana campur antara mudah dan payah. Yang pentingnya mudah kita kena syukur kepada Allah Ta'ala. Hari mana payah kita kena sabar dan minta taufik daripada Allah Ta'ala dah. Bukan buat kita saja supaya baba pun kadang-kadang mengaji hak tak faham pun ada banyak. Tapi kita sabar kacau kita tanya orang kacau mengaji, kacau minta doa pada Allah Ta'ala. Akhir sekali Allah Ta'ala win apa. Allah Ta'ala win apa. InsyaAllah Ta'ala jangan gaduh berputus asa dah. Lebih-lebih kita ngaji sifat 20 ni. Golek ke orang nak manok lah. Oh payah lah, tak mahu lah. Duk main ada tak ada misalnya. Nampak lah tu. Ya dah. Apa ni? Itu kombing hak dulu tak naik, tak mari dah. Rashidah dah mak kata Rasiyah dah mak kata kau caikah ya alhamdulillah. Ngaji dekaligus wujud dan istihalah ya Ummul Kumar kata. Tu. Dah. Umi Yahya Same ya dah. Nasrah kata kereng kenen, boleh kereng kenen, bukan tak kena tak habis. Hasanah Baiti Jannati kata mama kata wujud dan mustahil. Ya betul. Mustahil tu sifat Adam dah. Kak ya kata di ti tak pit tak dai sab buat sing ti tak tu ke arai. Ya masya-Allah. Aisyah Umairah. Hanif Alfa kata dalil nakli, dalil akli, dalil sifat mustahil, duk dalil tudah. Oh betul. Ya. Kak Ayam jawab kena dah. Tu dalil tu belakang dah. Dalil tular je panggil dalil tular supaya babo misal lemu sak nilah. Tak kena cari dah mana dalil kata lemu tak ada duk lek jatuh. Tapak kaki duk lek naik dah dalil tular tu. Apa khabar kata sekalian alam ini. Apa ni? Syifa KL kata ternafi dalil-dalil tular. Ya betul. Nurah baik, Kak Nurah kata top naik celeu dalil tular. Ya alhamdulillah. Dah. Ummu Azwan อย่อเพื่อความเข้าใจมากขึ้นขอให้เพิ่มรายละเอียดมีซาแลอีกหน่อยใช้ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจมากขึ้นinsyaallah dah Ummu Azwan. Baba nak tambah misal lagi. Lepas tu nak payam gunaภาษาไทยให้มากขึ้นdah insyaallah. Ya insyaallah. Ishfaq KL kata jelas Bilqis Umar ความมีหรือไม่มีอยู่ในดาลีเดียวกัน Ya. Sutita Yusof Ustaz Rum Kimungkah nes tengah dah. Apa ini lewat sikit. Ada urusan sikit saat ni lewat sikit. Dah. Apa ketik tu nes tengah dah. Bilqis Umar ya Ishaq ite asi cete amin wila wan amin. Mimah alhamdulillah. Dalil sifat Adam itu makhluk ini juga. Dah ya. Mama kata Zufazi Bomozu kata amin ya. Maria Kodek amin. Muhammad Amir Mukminin alhamdulillah terima kasih baba untuk hari ini alhamdulillah syukur ya. Arya Guno Kak ya kata amin ya. Halimah Mawing amin. Picit Adam amin. Hasanah Baiti Jati amin. Wahidah binti Muhammad Nur alhamdulillah. Ustaz Son Cacin Ma amin alhamdulillah. Dah mujur Allahu akbar. Tugas baba kewajipan baba kena wijelah nawi penjelasan kepada fak kita. Fadilah mina amin dah masyitah saming Rafi'ah amin ya rabbal alamin. Bilqis Umar ya bayani Fajung Cik He dah. Nurida yang ya Muhammad Jamil Yusuf dah. Isah Nikmu alhamdulillah. Bayani Abdullah ya bumi pertama. Saat ni Kak Syifa KL tu dia pesan supaya baba pak cah sampan sikit. Kata bagi orang yang nak kitab tu
tegur masuk dalam chat hari ni dah, pakai nak pergi beli stoko kaligus. Bagi orang yang nak kitab tu, tegur masuk Facebook Ashifa, tulis bahasa Rumi tu lah, Ashifa KL tu. Dia pesan kata dia nak pergi make kitab di Kedah, pakai sang sekaligus, boleh harga murah sikit, dia kata. Tu dah dia pesan saat ni. Ya, terima kasih kepada Kak Ashifa KL dah. Terima kasih banyak-banyak yang tolong mengurus, menyempurnakan hajat-hajat saudara kita ni. Moga Allah Ta'ala mubalah insyaAllah. Muhammad Syami Yaakob, ya. Amin. Nampak amin belakang tu dah. Nik Ahmad Kuta, Dek Mat Hayati Sakti Bumi Yanik, Bilkis Umar Satipah Samir Ummu Azwan, Irfan Afif, baba macam mana nak hurai pada non muslim nak bukti kewujudan Allah. Saya ada sahabat non muslim dan susah nak jawab soalannya, moga demo tidak percaya ke hadis ni. Jadi dalil akli tu, ketika ni dia kena guna dalil akli dalil daripada akal. Kerana dalil daripada Quran dan hadis kepada orang non muslim, orang bukan orang Islam ni, dia nak guna tak boleh dah kan. Dia mau tak percaya mula lagi. Sebab tu dia panggil ulama kita zaman dulu berlawan dengan Mu'tazilah, berlawan dengan fak guna akal ni. Dia guna akal balik. Maka guna akal ni dia panggil adalah dituntut dalam Islam. Sebab tu Allah Ta'ala akal kita, ulama kita guna akal kerana tuntutan. Kita gunalah dalil akal kepada dia. Supaya babo ayat kat ni lah. Kita tengok rumah tu tak ada, tiba-tiba kita gelik, kita tengok rumah tu ada, kita akan tanya kata siapa buat rumah tu. Kita akan tanya siapa buat rumah tu. Kalau orang jawab kata rumah tu tumbuh dengan sendiri dia, awak percaya tak? Cerak je tak percaya. Supalah kita ni. Dia panggil. Dah. Tu. Nasran Krado, Rian Kak Baba kau caingai. Alhamdulillah. Terima kasih dah. Aisyah Nikmu insya-Allah faham. Mimah insya-Allah. Kadang-kadang ya perlu kepada dengar ulangi. Dengar yon lang sekali lagi. Kadang-kadang. Kalau ada masa luar, kita dengar yon lang kali lagi. InsyaAllah Allah Ta'ala akan wik kepahaman dah. Arya Awai, ya amin. Yamilah Sarah Ali. Awai Husna di Tripit. Baba tiba kau caingai. Alhamdulillah. Terima kasih dah. Suktita Yusof Ustaz Rumson Kimong kah? Nes tengah setiap pagi dah. Hari ni lewat sikit, nes 45. Baba ada urusan sikit saat ni. Email janji syurga salam baba ya Rafiah Tok Heng. Terima kasih baba samrak pamruti daima makmai pensifat tikau jaya kah tong tancai hai makmai insyaallah ya betul. Ya Rafiah, Kak Rafiah tolong jawab tu dah. Son 6:30 kah? Ya. Kak Ria Gundu kata Mariam King mak ya. Habis Mesir dah kata Kak Yam tu. Habis Mesir dah tu. Tawaduk dia dah tu main ngaji dengan baba pula ni. Sebenarnya tak nak ngaji dah. Cik Rafiah. Ya, Assalamualaikum ya. Fauziah Makmulah baba sang tuan mereka. Ya, sang tuan dah. Kalau hari mana baba tak ngajar, baba akan perakat. Kalau tak perakat tu makna kata son tuan dah. Ya betul baba tong otun hayya le insyaallah. Ya betul. Innamal ilmu bitta'allum. At-ta'allum tu mengaji. Mengaji ni ya memang ada susah payah. Yang pentingnya kita jangan berhenti. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri taufik hidayah. Faham tak faham? Itu hak Allah Ta'ala. Kita sungguh dah. Bukan kita seorang kadang-kadang ramai lagi orang pun tak faham. Awal-awal mengaji tu tapi mereka sabar. Akhir sekali mereka dapat faham. Fatimah cari ya amin. Hasan Ummi Muslimah. Alhamdulillah faham lagi jelas sangat-sangat huraya baba ya. Satipah same Cak Thiไม่รู้มีความรู้มากขึ้นจากฟังบาบอสอน
Alhamdulillah cak payam topaikah. Terima kasih babo. Ya sama-sama dah. Tu. Selama ana demo duk nak dengar babo duk ngajar situ insya-Allah. Lepas tu doa wi babo kesihatan dah. Wi ada masa luar. Boleh tengok buku, boleh tengok kitab, boleh beri ilmu yang manfaat kepada fak kita insya-Allah. Syifa KL kata ikhtiar dan usaha itu hak kita, yang faham itu daripada Allah Taala. Ya betul. Alhamdulillah. Mama kata, Hasanah kata, ya alhamdulillah syukurillah dah. Terima kasih. Hari ni alhamdulillah. Aminah Cik Ming. Saya jenis bila tengah-tengah belajar faham, tapi bila orang tanya nak jual satu-satu, nak jawab satu-satu seperti baba ajar tak pandai. Ya tak apa, kena dah. Dia lagu tu golek ke awal-awal lagu tu. Tapi ya kita perlu lagi mengaji tambah, akhir sekali kita jadi faham sungguh. Ya nak hurai kat orang ni ya kadang-kadang ya perlu kepada skill, kepada perasubkan. Baba dulu dah ngajar belik lidah, ya asal belik lidah lah ni pun tak ada lagi. Tapi semasa duk Mesir tu bahawa kita duk pisam tu kita rasa tak boleh dah aku ni nak ngajar orang tak pandai ni belik nak hatur kata lagu mana. Bahawa kita duk pisam tu kita tolong mengajar adik-adik pining pisang, tolong mengajar sehari siapa gelak. Akhir sekali daripada kita duk berlatih lagu tu, maka Allah Ta'ala dah berilah ala qadar boleh mengajar sikit-sikit hingga sikit pada dulu ya panggil. Aminah Cik Ming, saya jenis ya okey saat ni dah. Fatimah cari Rus kahun. Alhamdulillah Kak Rus dah. Apa khabar tu duk gapolan ni tu Kak Rus. Muhammad Amirul Mukminin, alhamdulillah terima kasih sentiasa dalam rahmat. Ya amin. Sampai khatam insya-Allah. Hasmah Misa, ya faham baba. Rohani Dorame ya. Dah al-kashfar Tok Mek Tabayo. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan ya Arya Awel. Kak Tong payaya mak kun kak ya alhamdulillah. Ya Kak Ya kata kau tu apa? Ya. Silakan orang ada khijah dah. Ya. Nurah baik dari Quran wajib ingat ke tak? Kalau ingat molek kalau ingat molek ya pandak-pandak ya. Ya pandak-pandak ya dah. Serta dengan kita faham gapo makna dia. Tapi kalau kita moga Allah Ta'ala suruh kita guna akal dah, maka kalau kita faham kata dunia ni sebagai dalil kata Allah Ta'ala tu ada, maka cukup dah lah. Cukup. Ayat Quran tu dia panggil hanya kena kuat kugi lah. Dia kena kuat kugi. Ngapa wi ingat batu serta ngapa buat wi kita tambah keyakinan lagi. Sutita Yusuf Sakut yang ngaikah Asyifa. Gitu dah. Asyifa KL. Kak Syifa KL ada lagi ni. Boleh cap gambar Facebook hatta masuk lah ni. Dia mau nak sang kitab dah. Sutita Yusuf ya sang kitab doi kah baba. Ya. Nanti tegur ke Asyifa KL dah. Ada rata-rata tu ya Facebook ya gambar bunga pokok gapo dah. Hasmah Misa ya amin. Ya dah. Ya siapa nak keluar dulu dah. Ya Hasmah Misa kata perlu ni cak fang baba komedai pro cak pai sung tu email pai Makkah. Ya tak apa. Kau klik dengan yon lang dah insya-Allah taala dah. Ya. Rus kahun kata saya ikut belajar, moga boleh bawa kepada halqah kaum ibu. Ya alhamdulillah, terima kasih dah. Kak Rus insya-Allah. Jangan tho dah. Okey dah, hari ni sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok insya-Allah.